Bahagian satu projek ini merangkumi pembinaan dan ujian sebuah pesawat dua rota yang menggunakan kepala rota helikopter cetakan 3 dimensi untuk kawalan. Kepala rotor ini direka secara ringkas dengan setiap bilah bebas berengsel di hub dan dengan beberapa pergerakan motor yang tepat, ia mampu memberikan kawalan yang mencukupi untuk memastikan pesawat kekal di udara. Namun, ia tidak terbang pada percubaan pertama disebabkan beberapa getaran pada rangka, tetapi ini telah dibaiki dengan penggunaan spa sayap yang lebih kukuh dan tapak motor yang direka semula. Saya kemudian membeli bilah yang sedikit lebih besar ini, yang lebih panjang dan juga tidak berjenama langsung, dengan harapan ia akan memberikan lebih banyak daya tujahan. Kerana apabila kita tambah fuselage pada benda ini, beratnya akan bertambah dengan ketara. Tetapi ini menyebabkan getaran kembali, dan saya rasa punca getaran ini lebih serius daripada yang saya sangkakan pada mulanya. Dari rakaman perlahan ini, nampaknya getaran kecil yang disebabkan oleh bilah yang berputar menyebabkan rangka melentur sedikit, yang kemudian dihantar semula ke kepala rota, menyebabkan pergerakan sudut bilah yang tidak diingini dan tidak terkawal. Sudut bilah yang melampau ini kemudian menyebabkan beban yang tidak diingini pada motor, yang seterusnya memperkuatkan getaran sehingga kepala rotor keseluruhan dengan cepat kehilangan daya angkat. Perlu diingat, getaran-getaran ini membengkokkan tiub gentian karbon 20 mm ini seperti ia adalah spageti mentah. Sedangkan tiub-tiub ini sangat kuat. Saya boleh kembali menggunakan bilah lama. Tetapi jika perubahan kecil pada bilah boleh menyebabkan perubahan prestasi yang begitu drastik, saya takut untuk bayangkan apa yang akan berlaku apabila saya pasang fuselage pada benda ini. Atas sebab ini, saya mula mereka bentuk kepala rotor helikopter sebenar dengan plat swash dan pautan. Tetapi semasa saya membangunkan ini, saya menerima email daripada pereka asal sistem kepala rotor berengsel bebas ini. Jika anda belum menonton video lama saya tentang helikopter tanpa plat swash, idea asal ini dicipta oleh seorang lelaki bernama Jimmy sebagai sebahagian daripada projek penyelidikan di Universiti Pennsylvania, dan pengawal motornya dibangunkan oleh rakannya Matt. Matt telah membangunkan lagi pengawal motor ini sebagai sebahagian daripada perniagaannya Vertic. Dan sebenarnya, dia telah mereka bentuk sistem kepala rotor berengsel bebas miliknya sendiri yang menggunakan satu engsel tengah saja, bukannya satu engsel untuk setiap bilah. Kelebihan yang jelas di sini, sudah tentu ia lebih ringkas kerana mempunyai kurang engsel di kepala rotor. Tetapi yang lebih penting, untuk kegunaan khusus saya, ialah semua bilah itu dipasang bersama. Biar saya tunjukkan kenapa ini penting. Bayangkan ini adalah kepala rotor dan ketiga-tiga bilah itu disusun sama rata dengan jarak 120 darjah antara satu sama lain. Pusat jisim sepatutnya berada di tengah-tengah kepala rotor, bermakna ia seimbang sepenuhnya. Dan apabila motor ingin menghasilkan output kawalan, ia sama ada mempercepatkan atau memperlahankan untuk menyebabkan bilah-bilah itu mendahului atau ketinggalan. Dalam dunia yang ideal, kepala rotor sepatutnya kekal seimbang kerana semua bilah akan berayun dengan jumlah yang sama. Tetapi jika terdapat sedikit variasi pada geseran engsel atau satu bilah mengalami lebih banyak seretan berbanding yang lain, bilah-bilah itu mungkin mendahului atau ketinggalan dengan jumlah yang berbeza, yang akan mengalihkan pusat jisim dari paksi putaran, menyebabkan ketidakseimbangan dan seterusnya getaran. Jadi, dengan semua bilah ini dipasang bersama-sama, diharapkan ia akan menghilangkan getaran yang saya alami. Dan Matt juga memberitahu saya bahawa beliau berjaya menguji versi 3 bilah bagi kepala rotor ini dengan satu engsel tengah. Jadi dengan maklumat ini, saya perlu membina sendiri. Kepala rotor ini mempunyai engsel tengah pada sudut 45 darjah, yang bermaksud apabila motor mempercepat atau memperlahankan, bilah yang selari dengan engsel akan berubah sudut serangan. Tetapi dua bilah yang lain sebenarnya akan bergerak ke atas atau ke bawah. Ini kelihatan agak pelik apabila berputar, kerana satu bilah mengekalkan putaran pada satah yang sama, tetapi dua bilah yang lain kelihatan mengikuti putaran pada satah yang berbeza. Sebaik sahaja berada di atas pesawat, jelas bahawa getaran sebelum ini telah hilang, yang sangat memberangsangkan. Walau bagaimanapun, ia nampaknya tidak mempunyai kawalan yang banyak. Jadi pesawat itu hanya boleh berlega untuk tempoh yang singkat sebelum condong ke hadapan dan terhempas. Tetapi kemudian, Matt menunjukkan kepada saya satu lagi kepala rotor yang telah dia usahakan, yang mempunyai engsel tengah 45 darjah yang sama serta satu lagi engsel mendatar. Ini bermakna kepala rotor itu boleh condong ke mana-mana arah, hampir seperti sendi universal. Tetapi disebabkan oleh engsel 45 darjah itu, ia masih boleh dikawal oleh kelajuan motor untuk memfokuskan tujahan bilah. Saya dapati ini sangat menarik.
Kerana dengan menambah beberapa engsel pada kepala rotor, boleh menyebabkan kesan pemfokusan tujahan ini hanya dengan melaraskan kelajuan motor. Jadi, sudah tentu saya perlu bina sendiri. Ini sangat serupa dengan reka bentuk sebelum ini, tetapi mempunyai tambahan engsel mendatar di tengah. Dan apa yang menarik ialah, arah putaran ini berfungsi dengan baik disebabkan oleh engsel mendatar. Tetapi kerana engsel 45 darjah, untuk membolehkan ia berputar ke kiri dan kanan, bilah-bilah perlu berpusing ke sisi. Dan pergerakan yang sama secara terbalik inilah yang akan digunakan untuk mengawal vektor tujahan. Apabila dipasang pada motor, ia hanya memerlukan sedikit denyutan motor untuk membuat rotor itu berputar yang memang seronok untuk ditonton. Selain itu, disebabkan getaran yang berkurang pada kepala rotor ini, saya telah menanggalkan pemegang motor yang besar dan kembali menggunakan spar sayap 14 mm untuk menjimatkan berat. Tapi bagaimana prestasinya di udara? Tidak begitu bagus. Selepas banyak pelarasan dan penalaan pada penstabilan gyroskop, ia masih tidak menjadi lebih baik. Tetapi kemudian saya terfikir, bagaimana jika saya matikan penstabilan gyroskop? Teori saya ialah, kestabilan gyroskopik rotor akan cenderung untuk kekal di kedudukan apabila pesawat berpusing. Jadi, adakah ini melawan penstabilan giroskop elektronik? Fakta bahawa benda ini boleh terbang tanpa penstabilan pada paksi pitch memang menarik. Dan ia sesuatu yang saya tak pernah terfikir akan mungkin berlaku. Satu-satunya masalah ialah ia bergantung sepenuhnya pada kedudukan bilah rotor untuk memastikan ia stabil. Jadi, jika tiupan angin menyebabkan bilah-bilah itu mengubah sudutnya, seluruh pesawat akan ikut bergerak. Akhirnya, saya kena buat keputusan. Sama ada kita nak bina kenderaan ujian dua rotor yang pelik atau kita cuba bina model skala V22 Osprey. Dan dari tajuk video ini, saya rasa anda dah tahu jawapannya. Saya memang nak kekalkan sistem kepala rotor berengsel bebas ini. Tapi sebenarnya ia tak sesuai untuk aplikasi ini. Kepala rotor terakhir adalah yang paling hampir berjaya. Tapi sebab ia pada dasarnya adalah reka bentuk vektor tujahan, ini boleh dicapai dengan pivot motor yang dikawal servo. Dan pivot motor yang dikawal servo ada kelebihan kerana boleh dikunci pada kedudukan semasa penerbangan ke hadapan. Saya pasti saya boleh habiskan beberapa minggu atau bulan lagi untuk cuba laraskan kepala rotor ini supaya berfungsi sebaik yang Mac dari Vertic capai dengan kepala rotornya. Tapi saya juga rasa itu cuma terjebak dengan falasi kos tenggelam. Jadi saya telah buang kepala rotor berengsel dan gunakan pivot motor yang dikawal servo yang ringkas. Oleh kerana ini hanya akan condong kira-kira 20 darjah ke mana-mana arah. Saya boleh gunakan servo kecil dengan nisbah gear 3:1. Kemudian akan ada servo besar di tengah rangka untuk memutar keseluruhan spar sayap. Jadi ini bukan sahaja jauh lebih ringkas dari segi elektronik, tetapi juga lebih ringan kerana hanya memerlukan servo kecil ini untuk mengawal hover sepenuhnya, sekaligus menghapuskan spar sayap yang lebih tebal dan salah satu servo condong yang besar. Dan apabila pesawat beralih ke penerbangan ke hadapan, servo kecil ini akan memastikan motor berada dalam kedudukan tetap. Pada asasnya, hanya bertindak sebagai baling-baling pesawat biasa. Saya rasa sudah tiba masanya kita beralih ke bahagian fuselage untuk projek ini, yang mana saya telah beri sedikit teaser dalam video sebelum ini. Rancangannya adalah untuk mencetak fuselage secara 3 dimensi menggunakan bahan yang dipanggil lightweight PLA dan beberapa kaedah reka bentuk unik untuk menjimatkan berat. Bahan ringan ini akan berbuih apabila dicetak secara 3 dimensi dan beratnya hanya 40% daripada cetakan 3 dimensi biasa. Tetapi masalah dengan bahan ini ialah pengembangan yang disebabkan oleh proses berbuih meninggalkan sedikit sisa jika muncung pencetak diangkat dari bahagian tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, model perlu direka supaya pencetak boleh menghasilkan bahagian itu tanpa mengangkat muncung. Saya telah sentuh perkara ini secara ringkas dalam projek VTOL saya sebelum ini. Dan saya juga telah buat satu tutorial ringkas di saluran kedua saya. Tetapi itu hanya untuk bentuk sayap yang ringkas. Jadi bagaimana pula ia akan berfungsi untuk sesuatu yang lebih rumit seperti fuselage ini? Saya bermula dengan membuat beberapa lakaran dalam CAD
untuk mengikut profil Osprey sebenar, yang mengambil masa agak lama untuk mendapatkan hasil yang tepat. Tetapi apabila digabungkan bersama, hasilnya kelihatan agak menyerupai yang sebenar. Saya kemudian mencipta satu lagi fuselage yang sedikit lebih kecil, yang akan menjadi penting sebentar lagi. Daripada sini, saya boleh mula memotong rusuk penguat yang akan membantu fuselage mengekalkan bentuknya. Pada masa ini akan mensimulasikan isian cetakan 3 dimensi biasa yang memenuhi seluruh bahagian. Tetapi untuk aplikasi ini, ia hanya diperlukan di sekitar kulit luar sahaja. Jadi saya boleh gunakan fuselage yang lebih kecil untuk menolak semua rusuk dalaman, meninggalkan kita dengan rangka kerangka. Langkah terakhir ialah membuang rusuk-rusuk ini daripada model fuselage pepejal, kerana ini akan memperdaya pencetak untuk mencetak bahagian tersebut tanpa mengangkat muncung. Jika kita memodelkan fuselage sebagai satu cangkerang dan menambah rusuk pepejal di dalamnya, pencetak perlu mengangkat muncung setiap kali ia mencipta rusuk baru. Tetapi jika fuselage adalah model pepejal dan kita memotong rusuk daripada model itu, pencetak akan melukis setiap lapisan tanpa mengangkat muncung, menghasilkan bahagian yang bersih dan ringan. Selain itu, ini adalah versi baru PLA ringan daripada ColorFab yang mampu menahan suhu yang lebih tinggi. Sebelum ini, saya pernah mengalami sayap yang dicetak 3 dimensi cair di bawah matahari, dan nasib baik ini adalah warna yang sempurna untuk burung Osprey. Anda mungkin perasan terdapat gabungan rusuk besar dan kecil yang merentasi bahagian dalam fuselage. Dan itu kerana saya telah melakukan banyak cetakan ujian untuk mengetahui bagaimana saya boleh memastikan bahagian-bahagian ini kekal seringan mungkin sambil mengekalkan lapisan luar yang kukuh. Ini adalah sebahagian daripada prototipe yang saya cetak semasa mereka bentuk benda ini. Seperti yang ini yang mempunyai ketumpatan tinggi, rusuk-rusuk kecil yang memegang kulit dengan baik tetapi juga agak lentur dan fleksibel. Kemudian ada yang ini yang mempunyai ketumpatan lebih rendah dengan rusuk yang lebih besar, yang agak lebih kuat. Tetapi rusuk-rusuk itu tidak menyokong kulit dengan baik. Jadi, ia melentur di antara rusuk-rusuk tersebut. Jadi, ini adalah reka bentuk akhir, di mana ia merupakan gabungan kedua-duanya. Jadi, terdapat ketumpatan tinggi rusuk nipis untuk mengekalkan kekuatan kulit. Dan kemudian ketumpatan rendah rusuk yang lebih besar untuk menghasilkan kekuatan umum fuselage. Jadi, selepas kira-kira 4 hari mencetak, sekarang saya sudah mempunyai semua bahagian yang sedia untuk dilekatkan bersama, yang mana saya gunakan gam CA biasa, atau kadang-kadang dipanggil gam super, yang mana agak menyusahkan kerana ia kering dengan sangat cepat. Fuselage ini direka supaya ia dilekatkan bersama dalam 3 bahagian, hidung, bahagian tengah dan ekor, yang akhirnya akan disatukan dengan magnet. Saya kemudian perlu menanggalkan spar sayap dan motor dari rangka untuk memasangnya ke dalam fuselage, yang dilakukan dengan meluncurkan peluncur gentian karbon ke dalam rel ini yang dicetak dalam reka bentuk. Setelah dipasang, saya perlu memotong satu bukaan pada cetakan di mana sayap akan dipasang. Kerana lubang ini tidak boleh direka terus ke dalam model, kerana bahagian ini perlu dicetak menggunakan mod pasu. Sekarang wire-wire boleh dipasang semula dan spar sayap serta motor boleh dipasang kembali ke rangka, dengan akses di bahagian depan dan belakang untuk mengetatkan bolt yang diperlukan. Saya kemudian boleh meluncurkan bahagian ekor ke atas peluncur untuk memeriksa bagaimana ia muat serta memasang bahagian hidung. Dan ia benar-benar mula kelihatan lebih seperti model berskala penuh. Apa yang diperlukan hanyalah beberapa magnet untuk memegang bahagian-bahagian itu di tempatnya. Saya kemudian mencetak penstabil mendatar dan elevator menggunakan bahan ringan dan kaedah reka bentuk yang sama. Untuk membuat engsel bagi elevator, saya memilih untuk memotong jalur kecil daripada kepingan getah yang boleh dilekatkan ke dalam slot yang telah dicetak ini. Saya teringin untuk mencetak 3 dimensi engsel sebenar untuk permukaan kawalan. Tetapi engsel getah ini jauh lebih mudah untuk dihasilkan dan masih kuat serta fleksibel. Kemudian, servo elevator boleh dilekatkan di bahagian bawah yang akan tersembunyi di dalam fuselage setelah dipasang. Tetapi terlebih dahulu, sirip menegak mesti dilekatkan pada hujung penstabil mendatar. Dan seperti yang anda mungkin boleh teka, ini juga dicetak 3 dimensi dan keseluruhan pemasangan ekor kini boleh dilekatkan pada fuselage. Sekarang tiba masanya untuk menutup tapak motor dengan nacelle enjin berskala. Dan benda-benda ini sangat besar, sama seperti yang sebenar, yang sangat bagus untuk menyembunyikan semua wayar yang berserabut. Dan ia dipasang pada kedudukan dengan menggunakan pendakap yang dilekatkan dengan gam ini serta beberapa magnet untuk menyatukan kedua-dua bahagian tersebut. Hanya bahagian atas motor dan kipas yang terkeluar. Selain itu,
Kerana motor boleh berputar secara bebas daripada nacelle enjin semasa melayang, penvektoran tujahan tidak akan menyebabkan nacelle itu terhayun ke depan dan ke belakang. Diharapkan, pesawat akan kekal kelihatan berskala. Jadi sebelum saya bina sayap, ini mungkin masa yang sesuai untuk menguji sama ada benda ini masih boleh melayang dengan penambahan fuselage. Kipas memang bergetar sedikit pada mulanya kerana bilahnya dilipat sedikit untuk pengangkutan. Tetapi tidak lama kemudian, ia kembali lurus dan pesawat itu terangkat dari tanah dengan mudah. Sejujurnya, saya terkejut dengan betapa baiknya benda ini terbang. Sebenarnya, ia lebih stabil dengan fuselage dipasang, mungkin kerana berat tambahan dan inersia membantu meredakan pergerakan. Saya belum lakukan sebarang penalaan sejak menambah fuselage. Jadi ia mungkin boleh jadi sedikit lebih baik, tapi ini memang permulaan yang baik. Dan saya juga gembira kerana saya beralih daripada kepala rotor lama kerana sistem ini jauh lebih ringkas dan ketika melayang, hampir mustahil untuk melihat bahawa rotor sedang condong kerana nacelle enjin itu kekal pegun. Sebelum membina sayap, kita perlukan satu kaedah untuk memiringkan motor bagi peralihan. Kerana motor-motor itu kini dipasang tetap dalam kedudukan menegak. Jadi saya telah menanggalkan pemegang sayap tetap dan menggantikannya dengan pemegang yang dicetak 3 dimensi yang akan memegang mekanisme kecondongan. Saya memilih untuk menggunakan sistem gear yang dikendalikan oleh servo untuk kecondongan ini kerana ia memerlukan banyak torque untuk memiringkan kedua-dua motor secara serentak. Jadi, gear serong ini memberikan servo nisbah 3:1, di mana servo berputar 270 darjah untuk memiringkan sayap dari kedudukan mendatar ke menegak. Servo yang saya gunakan adalah servo murah yang saya jumpa di Amazon yang direka untuk kereta kawalan radio dan nampaknya boleh mengangkat 20 kilogram pada jejari 1 sentimeter. Jadi kira-kira 2 Nm torque. Tetapi dengan nisbah gear, ini menjadi 3 kali ganda kepada kira-kira 6 Nm. Untuk aerofoil, Saya memilih untuk menggunakan NACA 6412 kerana profilnya cukup besar untuk memuatkan windspar dan ia mampu menghasilkan pekali angkat yang tinggi sebelum mengalami stall. Kerana pesawat ini semakin berat, jadi kita perlukan sebanyak mungkin daya angkat. Sebaik sahaja dicetak 3 dimensi, saya boleh memasang servo aileron di dalam dan gam semua bahagian sayap bersama, yang mana saya masih belum mahir dalam kemahiran menggunakan gam, tetapi saya berharap dapat membersihkan sebahagiannya nanti. Untuk memasang sayap pada fuselage, saya tidak mahu menggunakan gam kerana saya mungkin perlu mengakses mekanisme condong dan elektronik lain. Jadi, saya buat bahagian tengah ini yang hanya diletakkan di atas fuselage. Kemudian, apabila saya meluncurkan bahagian sayap ke atas spar, ia akan memegang bahagian tengah di tempatnya dan sudut sayap disokong oleh bahagian atas fuselage yang menekannya. Saya kemudian memasang semula nacelle enjin dan memeriksa sama ada mekanisme condong masih berfungsi. Akhir sekali, kita boleh menambah aileron yang berfungsi sama seperti elevator dengan menggunakan jalur getah sebagai engsel. Sekarang tiba masanya untuk melihat sama ada ia masih boleh melayang. Ia sememangnya memerlukan lebih banyak pendikit untuk melayang dengan sayap dipasang kerana sebahagian besar aliran udara dari kipas sedang dihalang oleh sayap. Dan inilah sebabnya aileron berada pada kedudukan paling bawah untuk mengurangkan kawasan sayap mendatar. Oh, dan satu tip kecil. Jangan sambungkan fuselage pesawat dengan magnet. Nasib baik, saya sudah jangka ini mungkin jadi masalah. Jadi saya cetak klip-klip ini untuk mencengkam bahagian-bahagian tersebut bersama. Jadi, dengan berat sedikit lebih 2.2 kilogram, dengan rentang sayap 1 meter dan lebih banyak celah panel berbanding Tesla, benda ini sudah sedia untuk ujian penerbangan. Baiklah, jadi hari ini adalah hari untuk melihat sama ada benda ini boleh terbang atau gagal. Tiada apa lagi yang perlu dibuat selain menerbangkan benda ini. Saya akan berlepas dengan sangat pantas dan beralih ke hadapan, separuh ke hadapan, terbang dengan sangat pantas supaya kita dapat angin di bawah sayap. Okey. Itu tidaklah teruk sangat. Ia sedang meluncur dengan pendikit yang jauh lebih rendah berbanding ketika ia melayang. Saya tak mahu habiskan terlalu banyak masa melayang kerana bateri tak tahan lama.
Okey. Ini sebenarnya... Ini terbang dengan pendikit yang jauh lebih rendah daripada melayang. Memang bagus. Datang untuk satu pusingan lagi. Itu nampak menakjubkan. Ia sangat lancar. Buat satu pusingan lagi dan kemudian kita akan mendaratkannya. Wah. Saya tak percaya ini sedang terbang. Saya akan turunkan flap sepenuhnya sekarang dan kemudian mod peralihan penuh. Jadi sekarang ia dalam mod terapung. Okey, tidak. Itu tak bagus. Okey kan? Jadi sebenarnya, apa yang berlaku ialah bila saya tukar balik ke mod terapung, kerana motor bergerak ke belakang dengan banyak, ia tiba-tiba jadi sangat berat di bahagian ekor. Bila jadi macam tu, tengok betapa jauh motor tu ke depan. Sebenarnya tunggu, mod peralihan separuh dari motor ada di situ. Kemudian bila saya tukar ke mod terapung, ia tiba-tiba jadi jauh lebih berat di bahagian ekor. Sebab ia mengalihkan pusat jisim agak jauh ke belakang. Baik, saya dah ganti bateri, sedia untuk ujian penerbangan nombor 2. Mari kita cuba dapatkan aksi penerbangan ke hadapan di sini. Beralih ke penerbangan separuh ke hadapan. Kepak dinaikkan separuh jalan. Dapatkan ketinggian yang banyak. Saya akan beralih sekarang. Baiklah, ia tidak suka itu. Wah, baiklah. Itu mungkin sangat sukar untuk dilihat pada GoPro. Tapi saya sudah tekan minyak habis dan ia langsung tak naik. Baiklah, kita memang berada sangat tinggi. Bersedia untuk beralih dalam 3, 2, 1. Ia sedang terbang. Tidak, ia tak suka itu. Ya, ia langsung tak suka itu. Baiklah, mari kita bawa ia mendarat. Cuba jangan biar ia jadi berat di bahagian ekor lagi. Saya akan cuba perlahankan ia cukup macam ni. Flap penuh ke bawah dan kemudian saat akhir, tidak. Oh. Okey, ya, ini adalah... Peralihan kembali ke hover itu memang sangat teruk dan saya tak pasti macam mana nak atasinya. Ia terus mendongak ke atas serta-merta apabila pusat jisim beralih ke belakang. Saya cuba terbangkan beberapa kali lagi sebab saya ada beberapa bateri lebih. Tapi ia nampaknya hanya terbang dengan baik dalam mod separuh peralihan saja. Saya rasa ini kerana ia mempunyai kelajuan udara yang cukup di bawah sayap untuk mengurangkan beban pada motor. Tapi masih lagi, menggunakan motor untuk menghasilkan daya angkat membolehkan ia terbang pada kelajuan yang boleh dikawal. Peralihan pusat jisim akibat motor yang condong masih menjadi isu utama untuk kedua-dua peralihan kembali berlega dan juga penerbangan ke hadapan. Apabila motor berada dalam kedudukan mendatar, pesawat menjadi sangat berat di bahagian hidung. Penyelesaian mudah untuk masalah ini ialah menambah pemberat pada pot motor untuk mengimbangi berat motor. Tetapi benda ini sudah cukup berat. Jadi saya rasa penyelesaian yang lebih baik ialah mereka bentuk satu sistem pengalihan berat yang boleh menggerakkan bateri ke depan dan ke belakang bergantung pada kedudukan motor. Saya juga ingin menambah beberapa ciri berskala lagi pada reka bentuk ini, seperti tingkap dan mungkin juga gear pendaratan. Tapi buat masa sekarang, saya rasa saya akan simpan ini sebagai model untuk bengkel saya dan menikmati menerbangkan VTOL berprestasi tinggi yang saya bina sebelum ini.